Honda Stepwagon 1.5 premium line ni dia banyak boot, banyak space dan santai je dalam ni. Kau tengok, aku boleh relax je kat sini. Mana kursi belakang dia? Dia 7 seater tapi mana kursi belakang dia dekat bawah ni. Seat belakang ni macam ni, tarik dia. Okey. Tarik je sebelah tangan. Tengok, aku dengan handphone je sebelah lagi. Dah tarik keledek, tarik ni pula. Kelepik. Boleh lah. Adjust sampai ke belakang baring pun boleh. Nampak? Cun kan? Lepas benda tu dah stay macam tu. Lepas tu dia punya space sangat luas. Sangat spacious. Ada tempat makan. Alright? Ada tempat makan ni. Tempat makan. Ni kat belakang. So bayangkan orang tua macam aku boleh berjalan daripada ke depan, ke belakang dan ke depan. Oh, memang syok. Okay, yang ini dia pakai engine VTEC 1.5 turbo yang sama pakai dekat FL1 dan juga FK7. So, kereta ni road tag, tak perlu risau, sangat murah. Okay, nak semak kelayakan, boleh kontak atau klik link kat profile.